Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat tahun baru Cina. Hari ini 17 Februari 2026. Hari Raya Cina. Selamat tahun baru. Okey. Cuti ni Cik Nelayan sempat turun ke sungai. Okey, ini adalah hasil hari ni . Semalam dapat pari, hari ni dapat lagi pari. Yang istimewa hari ni dapat 2 ekor ikan pari . Dah 2 ekor. Dapat 3 ekor ikan pari. Satu ibu dia dan 2 lagi anak dia. Jangan seluk, jangan usik sebab yang tu dah ada duri dia. Belum buang. Jangan, dalam tu ada duri . Jangan usik, nanti kena duri dia. Hidup lagi. Okey, ni yang ni dah buang duri dia. Pastikan kalau tuan-tuan dapat ikan pari, tuan-tuan jangan pegang macam ni . Kalau pegang macam ni, dia dekat sini, dia ada duri, nanti duri tu akan tikam dekat tangan tuan-tuan. Okey, bisa dia tak tertahan, memang nak kena bawa pergi ke klinik ataupun ke hospital. Kalau tuan-tuan kena duri ikan pari ni, dia punya sengat ke ekor dia ni, pastikan pastikan tuan-tuan buang dulu ni. Pegang hujung ekor, ambil parang, ambil kayu, buangkan dia punya duri dulu, baru tuan-tuan nak pegang. Okey, ni ikan pari ni . Ikan pari ni saiz dia dalam 2 kilo. Yang semalam lebih kurang besar macam ni jugalah. 2 kilo lebih kurang macam ni. Cuma semalam dapat 2 ekor, hari ni dapat 3 ekor. 2 ekor kecil duduk kat dalam tu masih hidup lagi. Yang ni pun masih hidup, tapi yang ni kita nak buat lauk. Kita nak buat lauk bakar hari ni. Okey, kita buat pari bakar hari ni. Duduk lagi. Masih hidup ikan pari kat sungai. Pari ni sedap lembut. Okey, tak kurang juga dapat udang galah hari ni. Hari ni semua udang galah spik biru. Sebenarnya udang galah yang ada kat sungai ni sebenarnya dah semakin pupus. Baru ni dah ada yang racun. Kalau biasa-biasa time-time bulan macam ni, memang udang banyak. Ni boleh dikatakan kurang sangat. Kalau ikutkan 4-5 tahun yang lepas, biasa kalau air macam ni, lepas-lepas banjir, udang ni biasa kalau sekali dapat, memang berkilo-kilo. Ni adalah lebih kurang dalam 2 kilo hari ni. Alhamdulillah masih ada lagi. Cuma tak berapa banyak lah. Kalau air-air biasa tu dalam seekor, satu hari seekor, 2 ekor, seekor, 2 ekor. Tapi bila air besar, memang banyak lah dapat dia. Kadang tu, kalau sebelum-sebelum ni, sampai 40 ekor sekali dapat. Ini langsung tak ada. Udang kecil baru ni, kalau dia pergi dekat tepi-tepi sungai tu, masa baru lepas orang racun tu, racun udang, habis. Yang besar-besar lidi, yang besar-besar puntung mokok, yang besar-besar ibu jari kaki, mati kat tepi. Bukan seekor, 2 ekor, beribu-ribu. Banyak sepanjang-panjang sungai tu, nampak udang putih mati. Sayang. Ni boleh dikatakan yang saki-baki yang tak kena lah. Ada yang duduk dekat teluk-teluk, yang duduk dekat dalam kayu-kayu. Jadi dia tak kena racun tu, dia selamat lah. Cuma tak seronok. Udang kalau kita racun, ikan kalau kita racun lama-lama, yang ada ikan pendatang saja. Ikan tu dia kalih racun. Macam ikan mencuci cermin, cuci ikan bandaraya tu, yang tu sebenarnya dia kuat. Kalau racun tu tak kuat, dia tak mati. Ikan lain mati, ikan tu dia selamat. Sebab tu kita jangan racun ikan lah. Okey. Ni udang ni semua hidup-hidup lagi. Tengok ke sini. Okey. Ikan ni nak buat apa, Dik? Adik nak makan ke ikan ni? Nak buat apa? Bakar-bakar. Nak bakar-bakar? Okey. Jom. Malam ni kita bakar ikan . Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera.